Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Kamu sihat hari ini? Sihat. Dah ready nak belajar? Sudah. Baguslah kalau macam tu. Hari ni Mamak mau pergi ke pasar. Mamak mau bagi makan masak ikan hari ini. Jadi Mamak mau pergi KK. Siapa yang mau ikut tadi? Siapa yang ikut tadi? Anang. Okey, tahu Anang. Anang, tapi jangan cakap dengan bapakmu. Aku hari ni mau bergaya, bah. Cantik tak mamak kamu? Cantik. Inilah mamak kamu. Tapi jangan bilang sama bapakmu, okey? Kalau bapak tanya pergi mana? Pergi pasar beli ikan. Tidak cantik hari ni mamak. Cakap begitu tahu sama bapakmu. Daripada tadi aku cari dia. Mana Anang? Anang, mana kau Anang? Mana dekat mana kau Anang? Hei, nampak Anang di mana? Mama, di sini Mama. Oh, di situ. Kau kemana sajalah kau ni Anang? Tadi ada berita tergempar Mama. Adalah tergempar itulah inilah semua ada pada. Betul Mama. Betul. Apa dia sayang? Apa dia? Sabah diserahkan kepada British. Biar betul kau. Ini bukan berita yang kecil-kecil ini. Ini memang berita besar ini. Betul Mama. Iya, tidak percaya. Kalau Mama tidak percaya, coba lihat depan. Oh, betul lah. Penyerahan Sabah kepada British. Baguslah. Tapi walau macam mana pun kita tetap kena pergi ke pasar juga Anang. Boleh? Boleh Mama. Okey, bagus Anang. Jom kita pergi pasar Anang. Okey. Baiklah anak-anak. Hari ini kita akan teruskan pelajaran kita sebelum ni iaitu selepas bab 4 ini adalah bab yang terakhir iaitu 4.6 iaitu apa anak-anak? Penyerahan Sabah kepada British. Ya, penyerahan Sabah kepada British. So kita akan mulakan. Siapa nak mula? Saya. Oh, Noni. Okey, Noni boleh mula sekarang Noni. Terbaik Noni. Ya, Noni boleh mula. Okey, sini Noni. Ya, Noni. Okey. Teruskan Noni. Baiklah kawan-kawan, kita akan mulakan pembintangan kita dengan bab 4.6 iaitu penyerahan Sabah kepada kerajaan British. Selepas tentera Jepun menyerah kalah, British Military Administration atau lebih dikenali sebagai BMA diperkenalkan di Sabah. Kota Kinabalu dibebaskan daripada kawalan tentera Jepun pada tahun 28 September 1945, manakala Sandakan pula pada 19 Oktober 1945. Untuk pengetahuan kawan-kawan, BMA diketuai oleh CFC Makaski. BMA juga cuba untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman negeri Sabah pada waktu tersebut. Kawan-kawan boleh lihat pada gambar di sebelah kanan saya merupakan gambar tentera BMA bersama-sama dengan kanak-kanak di Kudat Sabah. Manakala gambar di sebelah kiri merupakan gambar tentera BMA di Pulau Labuan Sabah. Seterusnya, pembentangan saya akan disambut oleh sahabat saya iaitu Hasif. Ya, bagus tepuk tangan untuk Noni. Kita bagi dia 4 bintang. 1, 2, 3, 4. Tahniah Noni. Okey Hasif, Amin, teruskan. Ya. Okey kawan-kawan, kita pergi ke faktor penyerahan Sabah kepada British. Ya. Okey, Syarikat Warna Utara British ni atau ditingkatkan iaitu SBUB menandatangani satu perjanjian dengan British ni pada 26 Jun 1946. Okey, Sabah kemudian ini menjadi satu tanah jajahan kepada British. Ya. Penyerahan Sabah kepada British ni bermakna pentadbiran Sabah ni diketuai oleh seorang gubernur yang ditugaskan sebagai ketua kerajaan. Gubernur British yang pertama di Sabah ialah Sir Edward Twining. Baiklah, faktor yang pertama ialah memenuhi kepentingan British. Perdana Menteri Britain Clement Attlee ketika itu sedang menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. Sementara itu, Sabah merupakan sebuah negeri yang berpotensi untuk menggantikan jajahan tersebut. Sabah juga berupaya untuk membekalkan sumber bahan mentah dan menjadi kawasan pasaran bagi pangeran British. Ya, bagus Aiman. Teruskan Hasif. Okey, faktor pertama kita dah tengok dah. Lepas tu kita pergi ke faktor kedua. Okey, kawan-kawan, faktor keduanya ialah meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Okey, semasa pemerintahan SBUB, Sabah ni menjadi negeri naungan kepada British. Lepas tu, British ni menguasai perhubungan luar dan pertahanan Sabah. Okey, ini menyebabkan SBUB ni
mendorong SBB membuat keputusan untuk menyerahkan Sabah ni kepada British. Itu saja daripada saya. Seterusnya peperangan akan disambungkan oleh sahabat saya iaitu Fatimah. Ya, bagus. Terima kasih. Bagi 5 bintang dekat kumpulan Hasif. 1, 2, 3. Amin. 4, 5. Okey, Fatimah. Okey. Teruskan, Fatimah. Yes. Seterusnya kita akan sambung dalam faktor penyerahan Sabah kepada British, iaitu faktor ketiga, iaitu masalah kewangan SBUB. Sebelum meninggalkan Sabah, tentera Jepun ni telah memusnahkan Jesetan, Kudat dan Sandakan. Kerosakan ni memerlukan kos yang besar dan tidak mampu ditanggung oleh SBUB bagi membangunkan Sabah. Pihak syarikat bersetuju untuk serahkan serahkan Sabah kepada kerajaan British kerana kekurangan dana. Kawan-kawan boleh tengok tu gambar bandar Sandakan sebelum dibom dan ini bandar Sandakan selepas dibom oleh tentera Jepun. Penyerahan Sabah kepada British disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemulihan prasarana akibat kemusnahan oleh tentera Jepun dan kepentingan British di Sabah. Okey, seterusnya pembentangan saya akan disambungkan oleh orang seterusnya. Ya, terima kasih Fatimah bagi kita 3 bintang. Dekat Fatimah, terima kasih Fatimah. Tambah satu lagi bintang, 4 bintang. Okey, seterusnya disambung oleh siapa? Ya, Irfan. Good Irfan. Go Irfan, go. Ya, go Irfan. Okey Irfan. Teruskan. Baiklah, kita akan sambung ke subtopik 4.7 iaitu reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sabah. Penyerahan Sabah kepada British pada 15 Julai 1946 tidak mendapat sebarang penentangan daripada rakyat Sabah. Hal ini disebabkan oleh perkara yang berikut. Penduduk dasar British menindas kegiatan berpersatuan. Ya. Penduduk Sabah yang terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik yang berbeza-beza dari aspek bahasa, budaya, sistem kepercayaan, pertempatan dan kegiatan ekonomi. Keadaan ini menyukarkan pemimpin Sabah untuk mengumpulkan kesemua etnik dalam satu pertubuhan. Ya, Walaupun Irfan. begitu, terdapat juga pertubuhan yang ditubuhkan seperti Persaudaraan Sahabat Pena Sabah, PAS-PAS dan Persatuan Kebangsaan Melayu yang dipimpin oleh Tengku Nordin, Zakaria Agun dan Abu Bakar K. Ahmad. Selain itu, terdapat juga Barisan Pemuda Insaf, Barib yang dipimpin oleh Mandur Muhammad Sharif, Imam Suhaili Yaakob, Seruji Yaakob dan Zulkifli Apung Abang Abdul Hadi. Ya. Okey, bagus Irfan. Kita bagi berapa bintang? Berapa? 5, 3. Oh, 5. Dia 5. 1, 2, 3, 4. Sebelah lagi. 5. Tepuk tangan. Okey, siapa lagi? Okey, iya Anis dan Hani. Oh, manis anakku. Harap suaranya pun manis juga. Kan? Okey, ya Anis. Okey. Okey, Anis. Okey, Depan seterusnya saya akan menyambung dasar British. Pada awalnya, organisasi ini ditubuhkan untuk memperbaik keadaan ekonomi dan politik kaum Bumiputera. Kemudiannya, pemimpin persatuan ini bergerak aktif membangkitkan kesedaran berpolitik dalam kalangan masyarakat setempat. British khawatir pengaruh pemimpin ini akan menggugat kedudukan mereka di Sabah. Ya, baguslah suara Anis. Okey, terus. Ani. Baiklah kawan-kawan, seterusnya bagi melumpuhkan gerakan nasionalisme ini, British bertindak secara halus menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan ini. Selain itu, British turut memindahkan ahli dan pemimpin yang aktif dalam gerakan berpersatuan ke bandar lain. Ya. Kegiatan berpersatuan ini akhirnya menjadi lemah kerana mengalami masalah kewangan dan kekurangan pemimpin yang berkebolehan. Ya, pandai Ani. Kita bagi berapa? 5. Okey, saya tambah 6. Sebab dua-dua suara dia jelas. 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi. Okey, kemudian disambung oleh siapa? Iris. Ya, Iris dengan Fatimah juga. Sila. Okey, Iris, Fatimah silakan. Siapa dulu? Iya, jangan lupa Mai. Jangan. Okey, ke depan sikit Iris supaya senang tengok. Okey, terus.
Baiklah, seterusnya pertubuhan yang ditindas British adalah Barisan Pemuda Sabah iaitu BARIK. Ya. 5 barisan tokoh yang terlibat dalam penindasan ini iaitu Pangeran Muhammad Yusof Jamil Umar yang telah dihantar berkursus ke SITC. Yang kedua, HM Saleh yang ditawar bekerja dengan kerajaan. Yang ketiga, Mandur Sharif yang pulang ke Indonesia. Yang keempat, Imam Suhaili Yaakob yang berpindah ke Pulau Labuan. Yang terakhir, Seruji Yaakob yang menyertai Khairat Jumaat Muslimin atau dikenali sebagai KJM. Ya, pandai Airin. Okey, terus. Seterusnya, pertubuhan yang ditindas oleh British dikenali sebagai Pemimpin Parti Kebangsaan Melayu Labuan atau dikenali sebagai PKML. Terdapat 3 barisan pemimpin iaitu Tengku Nordin. Beliau telah dipindahkan ke Jesselton pada bulan September 1946. Beliau kemudian ditawarkan bekerja di Treasury Jesselton sebelum pulang ke Tanah Melayu. Yang kedua ialah Zakaria Gun. Zakaria Gun ditukarkan ke Jesselton. Yang terakhir, Apung Kerahu. Apung Kerahu ditukarkan dari daerah Tawau ke daerah Sandakan. Ya, pandai. Terang lagi bersuruh. Betul tak? Ya, kita bagi dia 7. 1, 7 bintang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahniah sayang. Okey, seterusnya siapa yang akan menyambung? Ya, Ryan. Tengok Ryan. Ryan dan Azai. Okey, tengok Ryan dan Azai, kita tengok apa pula yang diorang nak bagi dekat kita hari ni. Baiklah, hari ini saya akan menyambung dasar British yang kedua iaitu pihak British mengehadkan peluang dalam pentadbiran. Dasar British mengehadkan peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam bidang pentadbiran yang menyebabkan penduduk Sabah kurang berpengalaman dalam sistem birokrasi barat. Okey, teruskan. Ya. Seterusnya, kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Penyerahan Sabah dianggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam urusan perdagangan, memajukan bidang perniagaan dan meluaskan jaringan perdagangan. Selain itu, penyerahan Sabah ini dapat membangun negeri Sabah selepas perang. Oleh sebab itu, kebanyakan penduduk tempatan enggan melibatkan diri dalam menentang aktiviti penyerahan Sabah kepada British. Okey, terus. Okey, sambung. Ya, Ryan. Tahukah kawan-kawan Tak tahu. penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat sebarang bantahan daripada penduduk tempatan kerana mereka tidak memahami tujuan penyerahan tersebut. Hal ini disebabkan oleh dasar British yang menindas kesedaran nasionalisme dalam kalangan anak watan. Ya. Gelombang kebangkitan nasionalisme di Sabah berlaku apabila British memperkenalkan langkah ke arah berkerajaan sendiri di Sabah. Ya, bagus, pandai. Bagus Ryan, tepuk tangan untuk kumpulan dorang. Berapa bintang? 5 bintang. Okey Ryan, kita bagi Ryan 3. 1, 2, 3. Okey Azai, 4, 5. Tepuk tangan untuk kumpulan dorang. Okey, siapa lagi? Iya. Hani. Amira. Amani. Okey, ya Amani. Mukanya manis, semanis namanya. Ya Amani, teruskan. Okey kawan-kawan, akhir sekali, Gerakan Penduduk Tempatan membantah pelaksanaan gagasan Malayan Union di Tanah Melayu dan Gerakan Anti Penyerahan di Sarawak kepada British mencetuskan impak yang berbeza. Gerakan menentang Malayan Union ni dia berjaya mencapai matlamatnya. Sementara itu, penyerahan Sabah kepada British tidak mendapat tentangan atau bantahan dalam kalangan penduduk tempatan. Dasar British selepas perang terhadap Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah menyebabkan gelombang kebangkitan nasionalisme untuk membebaskan tanah air daripada belenggu penjajah. Iya, ada lagi Amira? Tak ada dah. Pandai, tepuk tangan untuk Amira. Kita bagi berapa? Kita bagi 5. Betul, dalam manis, suaranya cantik lagi. Okey, ada lagi tak Ahmad? Habis sampai situ saja kan? Okey, apa dia? Sekian, terima kasih. Walau macam mana pun pembentangan kita dah siap, tapi kita belum siap lagi. So, apa lagi selepas ni? Iya, kamu tak sabar-sabar nak jawab soalan kan? Tengok, kumpulan mana yang dapat awal, kita akan bagi bintang yang banyak. Dan hadiah saya akan bagi esok pagi. Boleh? Apa yang kamu suka? Kamu selalu suka nasi lemak, betul tak? Nanti kita bagi. Boleh?
Okey, kita tengok Akmal soalan yang pertama. Apa dia? Ya, okey soalan dia apa dia anak-anak? Ya, saya bagi masa dekat kamu 1 minit untuk kamu jawab. Cikgu, saya tak ada yang ni. Tak ada, tak apa. Kamu boleh tulis dekat kamu punya paper. Dekat kamu punya buku latihan. Okey. Ya, siapa yang nak jawab dulu? Okey, angkat tangan. Ya, kumpulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kumpulan 6. Ya, bangan. Ya. Penyerahan Sabah kepada British ialah meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Ya. Masa pemerintahan SPUB, Sabah menjadi negeri naungan British. British menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Keadaan ini mendorong SPUB membuat keputusan untuk menyerahkan Sabah kepada British pada tahun 1946. Ya, bagus. Untuk jawapan dia, kita bagi 5 bintang. Untuk keberanian dia, kita bagi lagi 3 bintang. So, berapa bintang? Ya, 8. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kumpulan mana lagi yang nak jawab? Ya, Aisyah. Silakan Aisyah. Okey, boleh pandang teacher tak? Teacher kat sini saya. Fakta penyerahan Sabah kepada British yang kedua memenuhi kepentingan British. Ya, lepas tu memenuhi. Ya, terus. Sabah merupakan sebuah negeri yang berpotensi menggantikan keadaan tersebut. Ya. Sabah berupaya untuk membesarkan sumber bahan mentah dan kawasan pasaran bagi barang-barang British. Ya, bagus Aisyah. Untuk jawapan dia tu kita bagi berapa bintang? 5 bintang. Amal Aisyah. 1. Betul Aisyah kan? 2, 3, 4, 5. Okey, kumpulan mana lagi? Ya, Amar. Ya, Amar. Teacher kat sini sayang. Atau yang ketiga ialah meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Ya, 1. Semasa pemerintahan SPUB, Sabah menjadi negeri naungan British. British Ya, menguasai hubungan luar negeri 3. dan pertahanan Sabah. Ya. Seterusnya, keadaan ini mendorong SPUB untuk membuat keputusan untuk menyerahkan Sabah kepada British Ya. pada 1946. Ya, pandai Amar. Tepuk tangan untuk Amar. Kita bagi 5 bintang untuk kumpulan ni. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, tadi kumpulan ni adik berlakon. Dia tak dapat bintang lagi ke adik. Berapa bintang kita nak bagi ke adik? 10. Betul 10? Okey. Nak 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Soalan yang kedua iaitu soalan kebat. Semua masing-masing bersedia. Siapa yang jawab dulu, dia akan dapat ekstra 5 bintang. Okey, belum lagi kamu punya jawapan. Boleh? Okey. Okey. Apa soalannya? Ya, okey. Bagi pendapat kamu. Wah, Hafiza. Tengok nampak tak hebat tak? Ya, Hafiza. Ya. Sebagai rakyat Malaysia, kita penting menjaga kedaulatan negara agar dapat mengelakkan kuasa asing masuk dalam negara. Ya, kuasa asing masuk dalam negara kita. Selain itu, rakyat dapat menikmati kehidupan secara aman dan makmur di dalam negara. Aman, makmur. Dalam negara. Ya, makmur 2, 4. Misalnya, kesejahteraan rakyat dapat digunakan kerana tiada penindasan yang berlaku. Kesesaraan rakyat tidak ada penyelesaian. 6. Lagi? Hal ini imej negara akan terjaga dengan baik. Imej negara terjaga dengan baik. Berapa? 7. 7 campur 5 berapa? 12. 7 campur 5 berapa? 12. Okey, bagus.
Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, kumpulan mana lagi? Ada 3 kumpulan saya bagi chance. Kumpulan mana lagi nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Jawab 1, 2 pun tak apa, cepat. Siapa nak jawab? Kenapa kita mesti untuk mempertahankan kedaulatan negara? Bagi sekarang ni, setiap kumpulan kena bagi 1. Kalau tak, saya akan balik bintang kamu tu 5. Faham? Okey, saya bagi masa 30 saat untuk kamu fikir. Kenapa kita kena mempertahankan kedaulatan negara? Kenapa? Kepada negara dan kepada kita. Faham? Kepada negara dan kepada rakyat. Okey, saya tak nak bias. So, saya nak tengok kumpulan mana yang jawab dulu. Saya akan buka buku teks. Boleh? Semua ready? Okey, kumpulan yang bertuah. Kumpulan 2. Wakil. Kenapa kita kena pertahankan negara kita? Kenapa kita kena pertahankan kedaulatan negara kita? 1. Pada pendapat saya, kita mesti mempertahankan kedaulatan negara supaya negara aman dan makmur. Okey. Hal ini kerana jika kedaulatan negara dijaga, rakyat tidak akan ditindas oleh kuasa luar. Ya. Contohnya, Contohnya apa? Palestin. Palestin, Sudan dan sebagainya. Ya, kemudian? Ya, lepas tu? Impaknya Negara akan terus maju dan kekal berdaulat. Ya, bagus. Terima kasih Hasif. Okey. Hasif dia guna teknik tangan ajaib tapi dia cuma guna 4. So tak apa, kita bagi 4 yang dia guna. Isi kita bagi 3. 4 tambah 3 berapa sayang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Azrain. Okey, kumpulan mana lagi? 2 kumpulan lagi. Kumpulan yang sama pun tak apa kalau kamu dah ready. Okey, tak boleh lah kan jawab soalan yang sama. Okey, mana kumpulan? Okey, saya bak ni. Kalau saya dah buka ni maknanya bintang bersedialah untuk diambil. Kumpulan 3. Kumpulan 3, wakil seorang. Adibah wakil seorang. Okey, cuba apa-apa pun tak apa. Iris. Ya, Iris. Ya, Iris. Pada pendapat saya, kita mesti mempertahankan kedaulatan negara kita untuk mengelakkan kuasa asing masuk ke dalam negara demi mengambil alih pentadbiran negara kita dan demi menjatuhkan kita. Ya, 3 kat situ dah. Okey. Hal ini kerana apabila kuasa asing masuk ke dalam negara kita akan Huru-hara. Ya. Kucak kacir. Sama juga. Lepas tu. dan kaum mula berpecah belah. Ya, pandai. Justru itu. Kita haruslah mempertahankan kedaulatan negara. Contohnya. Yang kita buat sekarang. Seperti membina sempadan. Ya, mewujudkan perpaduan. Okey, impaknya negara Akan terus makmur. okey, pandai. Rakyat hidup. Sentosa. Pandai. Okey, berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Last. Okey, Dini. Ya, Dini sayang. Seterusnya, kita mesti mempertahankan kedaulatan negara supaya negara kita tidak mudah ditindas oleh kuasa luar. Ya. Contohnya seperti dasar British yang telah menindas kegiatan
Berpersatuan. Ya bagus, kamu memang hebat. Itu kat situ contoh je saya bagi 5 kat situ. Sebab dia ambil contoh apa yang sedang kita belajar sekarang. Okey Dini, teruskan. Okey. Boleh? Sebabnya kita haruslah mempertahankan kedaulatan negara agar negara tidak ditindas oleh British. Okey, pandai, tepuk tangan. 5 tambah 5 berapa? 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepuk tangan. Okey, bagus kamu. Okey, saya merasa seronok ajar kamu hari ni sebab kamu sangat-sangat memberi kerjasama dan kamu memang tahu. Kamu tahu apa yang kita nak belajar hari ni. Maknanya kamu baca dulu kan bab ni dekat rumah. Okey, bagus. Itu yang saya nak. Setiap kali sebelum kita mulakan pelajaran kita, kamu kena buat persediaan awal, Adi. Betul? Jadi sekarang ni kita sudah pergi ke fasa yang terakhir. Fasa yang terakhir saya nak kamu siapkan buku PBD kamu, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan bab 5. Dan kemudian peperiksaan pertengahan tahun kita keluar sampai bab berapa? 5. Berapa soalan struktur? 4. Berapa soalan esei? Soalan esei berapa? 3 soalan esei, 4 soalan wajib jawab. Tapi esei ada 5. Soalan ada 5, kamu kena jawab 3 sahaja. Boleh? Boleh. Dan hari ni kita dah belajar 4.6. So akan keluar dalam peperiksaan pertengahan tahun. Faham? Dan kebat, tolong kamu mantapkan lagi menggunakan teknik apa? Iya, betul. Okey, sekarang ni siapa nak tutup? Siapa nak tutup PDP pembelajaran kita hari ni? Nanti kita akan tutup sat lagi. Kita akan tutup sat lagi. Dan siapa yang nak tutup? Siapa yang nak tutup? Siapa nak tutup? Cepat. Siapa nak tutup? Apa yang kamu dapat hari ni? Belajar hari ni kamu apa yang kamu dapat? Kamu ambil 4 je. 4 je saya tak bagi. Apa yang kamu dapat? 4. Semua benda kamu boleh sebut. Apa yang kamu dapat? Boleh? Okey, Asif. Okey, bangun Asif. Apa yang kamu dapat? Saya dapat tambah lagi ilmu pengetahuan saya. Okey, lagi? Saya dapat memilihkan diri saya. Ya, confident lagi? Saya dapat mengajar kawan-kawan saya. Belajar? Okey, bagus. Okey, wakil perempuan seorang. Ya, Anis. Ya, Anis. Apa yang kamu dapat? Belajar hari ni apa yang kamu dapat, Anis? Terutamanya konten yang kamu dapat. Konten tadi yang kita belajar 4.6 tu. Apa yang kamu dapat? Okey, saya dapat hari ini adalah faktor penyerahan sabar. Ya. Lepas tu kita dapat tahu kenapa British dan sabar sebab memenuhi keperluan British. Ya. Lepas tu yang kedua faktor dia meneruskan dasar British Saya punya. dalam hubungan luar. Yang ketiga ada masalah keluarga SPUB. Lepas tu Ya. ada juga reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan sabar. Ya. Dasar British ni dia ada British penindas kegiatan persatuan. Ya. Ada organisasi dia yang ditubuhkan. Contoh dia macam Barik dengan PAS-PAS. Dan Ya. ada dia punya pemimpin dan juga tindakan. Ya, pandai Anis. Anis, kamu hebat Anis. Tepuk tangan untuk Anis. Itu sebabnya kenapa anak-anak SMK Agamayan boleh dapat A+ sejarah ramai. Sebab ramai orang yang macam Anis. Faham? Termasuk kamu. Okey, Hasif bagi 5 dekat kamu. Boleh teacher lalu? Okey, bagus. Berapa saya kata? 5 ya? 1, 2, 3, 4, 5.
Okey, kira berapa bintang kamu dapat. Saya bagi siapa awal-awal bagi kira dapat kira, dapat tambah lagi. Ni saya bagi kamu 7. 1, 2, 3, 4, 5, tambah ni. 6, 7. Okay, jangan tipu, tak nak tipu. Okay. 27, 22. Okey kamu? 21, Asif? 26, 20, 27. Kamu? Okey, tak apa. Tak apa. Kamu dapat berapa pun tak apa sebab kamu memang hebat di hati saya. Okey, kumpulan mana yang menang? Kumpulan yang mana yang menang? Kumpulan 6. Okey, ambil hadiah daripada teacher. Ini hadiah untuk besok pagi, ini lambang hadiah untuk hari ni. Mai ketua kumpulan. Mai Alfa. Tepuk tangan dekat Alfa. Okey. Nah, esok ambil hadiah tau. Okey, terima kasih Alfa. Okey, jumpa lagi di sesi akan datang. Tepuk tangan untuk kamu. Okey, last kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah halalakum tuflihun. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa umat Islam yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, peliharalah ahlak kami sebagaimana kau memelihara ahlak Nabi Muhammad SAW. Serikan wajah kami sebagaimana kau menyerikan wajah Nabi Yusuf. Berilah kami kekayaan sebagaimana kau memberi kekayaan kepada Nabi Sulaiman agar kami dapat bakti pada ibu, bapa, agama, bangsa, negara. Amin. Okay, terima kasih anak-anak. Okay.